Hai guys, saya Bloxboy. So hari ni saya akan bermain game Evade. Sorry lah macam tiba-tiba lupa sikit, blank sikit otak tadi sorry. Game Evade. Kenapa Boboiboy main game ni? Entahlah, sebab Boboiboy tengok satu YouTuber ni dan Boboiboy terus main. Wait a minute. Apa hal macam ni? Oh memang begini agaknya. Okay. Megan has been down. What? Kita baru je masuk. Ish, apa hal lagging semacam? Apa ni? Hello Strength. Apa ni? Hello Strength. Waduh. Okay, so game ni senang je. Korang kena lari daripada next box yang ada. Okay guys, so kalau korang nak tengok Boboiboy berjaya atau tak, korang tolonglah subscribe channel Bloxboy guys. Semoga boleh sampai 100 subscriber dulu guys. Sampai 100 subscriber dulu. Sekarang belum. Baru 30 kan. So subscribe sekarang guys. Korang tak rugi pun kalau subscribe sekarang. So jom kita lompat. Manakah next box ni? Tidak kelihatan next box ni. Kita lepuh juga. Wow. No. Itu next box dia. Lari. Apa hal? Rasanya korang tahu kot apa maksud hitam. Ke korang tak tahu? Entahlah. Dah lah Boboiboy nak. Dia tak kejar Boboiboy saja nak tak kejar. Wah, lari. Menyesal weh. Lari. No. Jangan pandang belakang. Weh. Okay. Dia tak kejar. Benda tu ada lagi. Astagfirullah. Tolong saya. Aduh. Boboiboy. Eyes down. Bang, tolong. Kak, tolong saya, Kak. Kak. Tolong Alhamdulillah. Lakonan kita berhasil ya. Alhamdulillah. Jom. Apa hal lag game ni? Okay, jom. Kita cari naas lah dengan Nikon Xbox. Okay. Kita puff lah kali ni. Kita first person. Nak nampak betul-betul scary kan. Kita first person. Dan akhirnya tamat sudah. Kita baru kena one hit sajalah dengan Nikon Xbox kan. Survive. Dahlah kita exit sajalah. Berapa orang je main game ni? Tengok macam ramai. Ni ramai sebenarnya. Okay, ramai sebenarnya. Okay, so jom kita intermission. Okay, so jap. Ni apa? Bila nak masuk map yang seterusnya? Okay, sabar. Kita dapat map apa? Special round. Big next box. Serius ah? Dia semakin besar next box ni. Hai. Mana next box lain? Weh, besarnya. Lari. Weh, tak nak apuf. Kita nak nampak sikit benda tu. Mana benda tu? Tak ada. Kita cek naas lah dengan dia. Bosan lah hidup begini. Aduh, cepat. Sini. Kena. Astagfirullah, apa hal kepala kita begini? Lari. Weh, dia betul-betul kat belakang ni. Ni lari. No. Benda tu. Okay, naik. Kat sini confirm. Dia takkan dapat punya, confirm. Tunggu je lah. Nak sebab apa pula ni? Tinggi ni guys. Lain macam. Memang betul-betul. Allah.
Dah terkena. Bagus sangat dah tu. Tolong kesahanilah saya. Alhamdulillah. Ada juga orang selamatkan. Bijak. Anda menggunakan... tak bijak. Lari. Ya, terbaik. Kita dah sampai ke sini. Lompat. Mana tu? Tak kejar What? Astaghfirullah, kita mati terus. Aduh lah. Okay, so kita mula balik. Join game. Event. Mari. Okay, kali ni Boboiboy dah berada di dalam game. Dan apa yang kita boleh buat sekarang? Wow, lari. No. What? We Hoshi? What? Tolonglah rakan-rakan sekalian. Selamatkan saya. Alhamdulillah diselamatkan. Tapi kenapa pose dia macam tu? Macam pelik. Bijak orang-orang yang selamatkan ni. Kalau Boboiboy mesti habis dah guys. Aduh. Dah jom. Kita lompat. Mantap. Mana? Saya ni memang suka cik pasal je. Macam menyesal pula cik pasal je. Betul balik. No. Mana benda tu? Tak ada dah. Easy. Okay, jom. Mana benda tu? Hilang dah. Alhamdulillah. Uish, dah nak habis. Yes, saya akan menang. No. Yes, kita berjaya survive. Tengok, 56 minit tau. 56 second. Tengok. Apa ni? Top kot. Kita top apa? Top 9. Macam mana nak jadi top 1? Itu pertanyaan yang sangat unik Wow. Jom, kita diberi pilihan untuk pilih map ke apa? Intermission. Adakah kita dah sampai ke tempat yang sepatutnya? Okay, ke mana? Special round. Faster next box. Wow. Astaghfirullah, mati kita. Kena jadi lauk lah kita hari ni. Faster next box tu. Ingatkan next box ke depan tu, bukan mati kita hari ni tau. Faster next box bukan biasa-biasa. Luar biasa guys. Hai, game ni rasanya lagi best kot daripada game ni Icon Xbox tu. Jom kita lompat. Tak jadi je ni. Ada orang perlukan pertolongan ke? Macam lagi lambat je ni Icon Xbox. Laju. Sorry. Ya Allah, tolonglah. It's okay. Ush. Dia ni tadi yang selamatkan Boboiboy ni kan? Baik betul lah perempuan tu. Jom. Kita cek pasal lagi dengan dia. No. Patah balik tak jadi lah cek pasal. Patah balik. Ni pahal map dia macam terbuntu je ni kan. Okay, kita explore lah juga dia punya map. Kita ni tak nak cek pasal. Sebenarnya game ni boleh jadi mudah tau. Tapi dia lawak ni bila korang cek pasal. Dan susah dia. Aku tak ada tip. Help me. Tolong. Woi, sampai kena kejar sampai tu dia. Baik betul lah orang main game ni. Macam mana nak selamatkan? Bukan nak. Nampak sangat orang yang main game ni dah pro player Terima kasih banyak-banyak Semoga dimurahkan rezeki Okay, jom. I should speed ke mungkin tu. Lari. Apa macam dia bunyi rock. Okay. Jom kita pergi sini. Jumpa sini juga.
Tak ada apa-apa pun benda yang baru Jauh. Ultrafang ke? Ultrafang. Fang kan? Tak tahulah. Oh, apa tu? 10 minit. Tak apalah, jom. Mari Weh, survive. Elok sangat lah tu. Mantap betul lah. Okey lah guys, serang guys, sampai di sini saja aku untuk video kali ni. Itulah dia game Evade. Memang best game ni. Antara game yang cukup best. Rasanya bagi pendapat beberapa lagi best daripada game Niko Night Xbox Walaupun hampir sama sebenarnya, ataupun memang sama, tapi lagi best kan daripada game Niko Night Xbox tu guys. So kita akan jumpa datang, jangan lupa subscribe channel Bloxboy. Semoga kita dapat 100 subscriber hingga ke 100k subscriber. Assalamualaikum, bye bye.